pergi CAS ni, jangan ingat ni Malaysia satu. Okey. Dua, Dengar tu. pergi CAS ni, kalau kau dah salah menipu, janganlah pergi. Baik tak payah pergi. You pergi semua. CAS? I buat pergi FIH semua, yes. So I won. Oh, you pergi ke Oh, you CAS? didn't know? Google lah, is Pergi there. CAS You pergi CAS, my nasihat lah. Ya, Pergi CAS ni, jangan ingat ni Malaysia satu. Okey. Dua, Dengar tu. pergi CAS ni, kalau kau dah salah menipu, janganlah pergi. Baik tak payah pergi. Because you can never lie Ini nasihat there. kepada FAM ke ni? Nasihat kepada semua rakyat Malaysia. Don't be that fool enough to think that you could twist turn. Can I give example lah? Menteri Dalam Negeri Zimbabwe contoh. Okay. Dia ada full discretion nak bagi Zimbabwe je kerakyatan kena, okey. kerakyatan kepada sesiapa pun. Okey. Anak kucing tu ke, itu hak dia. You tak boleh cakap. Tapi anak kucing tu kata, "Oi, saya nak pergi main bola untuk negara ni lah. Tapi saya ada kriteria kena ikut kan. Tapi saya tak kriteria saya tak lepas. Tapi warga negara je lepas." Tapi janganlah you tetap proceed lagi. You know that there are more requirements that you have to go through. Like you must show that you duduk Zimbabwe 10 tahun, you ada nenek dekat South Zimbabwe ke North Zimbabwe. Contohlah. Memang Menteri Zimbabwe akan bagi kau. Tapi bila kau mohon untuk benda lain tu, kau lepas tak lepas tu kau kena fikir juga. So sana tak lepas. Kau ingat diorang ni tak pergi sekolah ke? That's the problem. Atau nak masuk FAM ke apa ke? Itu sudah pasti. FAM. Oh, sudah pasti. Sudah pasti.